Assalamualaikum dan selamat sejahtera rakyat Malaysia. Saya difahamkan Parti Bersatu akan menggantung keahlian semua ahli parlimen daripada 19 orang yang memberi sokongan kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin. Saya juga difahamkan mereka turut akan menggantung keahlian ahli Dewan Undangan Negeri atas alasan yang sama. Saudara dan sedari, semua ahli parlimen dan ahli DUN ini bertanding di atas watikah Perikatan Nasional kecuali bagi negeri Kelantan dan Terengganu. Maka tidak menjadi masalah sekiranya mereka-mereka ini meninggalkan Parti Bersatu sama ada dipecat ataupun digantung dengan syarat mereka menjadi ahli secara terus kepada Perikatan Nasional. Maka dengan itu saya mencadangkan kepada pengurusi baharu Perikatan Nasional bagi menyemak perkara ini di dalam Perlembagaan Perikatan Nasional, di mana kita perlu menyelamatkan ahli-ahli parlimen dan DUN yang bertanding atas watikah Perikatan Nasional dengan cara menjadikan mereka ini sebagai ahli terus kepada Perikatan Nasional. Selain daripada itu, ia juga akan memudahkan bagi mereka bergerak di kawasan mereka sendiri dengan imej Perikatan Nasional yang mereka wakili. Jika tidak, ia berpotensi melemahkan ataupun mencacatkan pergerakan Perikatan Nasional di DUN maupun di Parlimen. Saudara dan saudari, untuk menjadi ahli bersekutu ataupun ahli terus kepada Perikatan Nasional, seseorang individu perlu membuat permohonan secara bertulis kepada Setiausaha Agung Perikatan Nasional dan permohonan tersebut hendaklah diluluskan oleh Majlis Tertinggi. So, jika Bersatu tidak bersetuju sekalipun, ia tidak akan menjejaskan keputusan untuk mengambil mereka-mereka ini sebagai ahli terus kepada Perikatan Nasional. Apakah respon rakyat Malaysia?